Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to Izwan Shah channel. So, aku dah lama tak ada konten camping, review campsite. Cuti dah beberapa bulan sebab kekangan kerja. So, hari ni aku ada kesempatan untuk pergi ke salah satu campsite di Johor, iaitu Takah Pekoi, di kawasan Bekok, Labis, Segamat, Johor. So, jom aku review. Tapi kali ni aku tak camping guys, aku piknik. Malas guys, sebab aku kerja sibuk. Memang dalam beberapa bulan ni aku busy. So enjoy. Okay guys, tadi aku dah bawa korang jalan-jalan. So kat sini boleh piknik, boleh camping. So sesuai untuk kanak-kanak, family. Cuma tapak camping dia limited. Lepas tu dia free size. And konsep dia first come first serve. Kau tak boleh nak booking tapak tu tapak ni. So memang siapa kat tepi waterfall tu memang hotspot lah. Free size, boleh kecil boleh besar. Aturan aku selagi mungkin selagi muat, selagi itulah boleh sumbat. So konsep lebih kurang semiwal. Toilet ada, parking kat atas. Kat sini pun boleh parking. Siapa parking kat area bawah ni dekat lah dengan tent. Siapa parking kat atas tu korang kena usung lah, sebab dia ada tangga macam tadi video sebelum ni. So harap membantu. Tapi enjoy guys, air waterfall memang sejuk gila guys. Dah aku nak mandi, tak boleh tahan. Kalau korang nak piknik kat sini, tak nak bawa dom ke, shelter apa-apa ke, kat sini pun ada pondok kan. So siapa cepat dia dapat je. Sesiapa boleh pakai. Sejuk guys. So kat sini aku tidur sekarang ni kawasan yang paling bawah sekali. Sebab kat belah tengah dengan atas tu ada dalam sikit. So anak aku pun dia takut, tak pandai berenang. And lagi satu crowded sangat. Salah satu yang popular kat sini tu lah crowded. Sebab orang piknik ramai, orang camping pun ramai. Dan tapak tak proper, simpang siur memang ala-ala pasar malam sikit lah. Tapi untuk mandi ni memang best lah. Buat piknik memang best. So macam sekarang aku dekat pondok dia.
okey lah. Dia cuma ada bumbung je. Kau pandai-pandai lah bawa mat. So hari ni aku piknik, aku cuba simple je. Tak camping guys. Mood tengah ke laut. Faham? So kepada sesiapa yang nak mandi, korang kena check dulu kedalaman. Ada yang sesuai dengan kekenal, ada yang dalam sikit. So ada macam-macam stage atau peringkat atau level. Sampailah kat bawah. 1, 2, 3, 4 level kat bawah ni. Dan yang kat atas tu ada waterfall lah. So waterfall tu lebih masa untuk dewasa. Okay guys, Takar Pekoi ni area Bekuk Labis Segamat. Kalau daripada arah Yomping atau Batu Pahat, sebelum Pekan Labis lah. So untuk yang nak bercamping kat sini, tak payah bawa wagon, sebab dia bertangga-tangga. So korang kena angkut lah barang. Tapi tak jauh sangat. Parking banyak, luas. Bersepah sikit. Ni sebelah bawah, sebelah pintu masuk. So kat atas sana ada parking lagi. Bersepah-sepah. Memang pack gila. Tapak tak banyak. Konsep kat sini first come first serve. So untuk, sebab dia campur dengan orang yang piknik, daily piknik. So sesak sikit lah. Orang pun ramai, crowded. Facility sini, toilet memang banyak. Dekat bahagian bawah ada. Dekat belah atas sana pun ada. Surau pun ada. Ada tapak yang boleh access plug point. Kena bawa extension panjang 30 ke 40 meter. Ada tapak yang tak ada plug point. So memang konsep semiwal lah lebih kurang. Lampu solar malam ala-ala wam gitu. Janji ada cahaya. Tak terang sangat. So okey lah. So untuk sampai ke sini, korang akan jumpa off-road 1.5 km lebih kurang. Untuk kereta lower tu boleh masuk, tapi hati-hati sebab mungkin boleh sagak-sagak sikit. So yang lain tak ada masalah. Okay, itu saja perkongsian aku kali ni. Semoga perkongsian aku bermanfaat. Terima kasih kepada yang subscribe, follow, like, komen, share apa bagai semua. Teruskan support supaya aku boleh teruskan konten-konten camping untuk korang semua. Alright, see you next. Bye bye. Assalamualaikum.